Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Thought. Kepada yang baru menonton channel ini, aku ada buat beberapa siri mengenai motosikal SYM ADX TG 400 ni. Kepada yang baru menonton, sila luangkan masa korang untuk subscribe channel ini dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. So dalam video kali ni aku nak kongsikan dengan korang apa yang korang perlu check bila korang dapat motor baru ni. So pertama sekali, korang kena check adalah dia punya bahagian-bahagian skru lah. Contohnya yang paling penting adalah dekat bahagian yang bergerak. Contohnya dekat bahagian sprocket, bahagian sini, semua skru-skru lah. Dan kalau tengok dekat sini, contohnya dekat bahagian skru ni, dia dah ada marking So korang boleh tengok lah. Kalau marking ni bergerak, maknanya benda ni pun bergerak lah. Dekat bahagian yang banyak bergegar, contohnya sini, so kena tengok marking dia supaya dia tak lari. Marking yang kat sini, aku tengok dia marking dekat skru ni je. Kalau benda ni bergerak, memang tak perasan lah dia bergerak kan. Sebab ada markingnya dekat skru. So aku nak marking sekali sampai kena dekat bahagian ni, supaya aku tahu skru ni dia takkan bergerak lah. Okay, kalau yang macam dekat sini, macam ni okey lah marking dia. So kau boleh nampak ada dua bahagian kat sini, atas dan bawah ni. So boleh tahu kalau ada bergerak. Kalau ada marking dekat ni saja, dekat skru ni, tak tahu dia bergerak ke tak. Kalau dekat sini, boleh nampak lagi dia ada marking kat sini. Macam ni kan. Ini okey. Macam ni pun ada marking. So aku nak buat marking lain. Okey, sebelum aku nak check skru-skru marking ni, aku nak buka dulu bahagian, terutamanya pada bahagian radiator dia dan juga bahagian minyak hitam. Sebab aku nak tengok dia punya level minyak hitam dan juga level air coolant dalam radiator ni okey ke tak. Macam mana nak tengok korang punya coolant dan juga minyak hitam? Kalau beli motor, selalunya dia akan bagi sekali ni, owner manual. Mengikut daripada kitab kita ni, inilah buku manual ni, dekat muka surat 25 ni, dia ada tunjukkan, muka surat 25 dia ada tunjukkan dekat mana untuk check level, nak check minyak hitam lah. Dia just tunjuk gambar dipstick ni je, tapi dia tak tunjuk dekat mana posisi dia. So bila aku balik gambar ni, rupanya kat sini, dekat bahagian kaki kiri, dia ada satu kompartmen yang boleh buka. So macam mana nak buka benda ni? First sekali, bahagian pemijat kaki getah ni kena buka juga lah. Dan dia ada satu skru kat bawah ni. So nak senang yang ni, aku buka je lalu, siap-siap. Getah ni memang boleh cabut lah. Kat sini boleh nampak dia ada satu skru Selalunya getah pelapik ni diorang tukar pada yang jenis yang besi. Aku tak rasa nak tukar lagi. Cuma masalah dia macam rasa macam sedikit longgar, macam senang tertanggal. Yang ini ada klip je, sompil lah. Tangan pun boleh je. Okay, so ini adalah dia punya dipstick untuk minyak dan juga tempat isi minyak lah. Dan ini adalah untuk dia punya reservoir coolant So untuk buka, biasalah carilah plier ke apa-apa. So inilah dipstick dia. Okey, untuk cek level minyak sama ada mencukupi atau tak, aku tengok dekat dipstick ni, yang ni paling rendah lah, dan yang ini takut ni yang paling tinggi. Deep kan? So dia punya level minyak dia dekat bahagian yang sini lah, maknanya yang paling tinggi ni. Maknanya minyak ni mencukupi lah. Pastikan cek lah selalunya setiap 1000 km korang kena cek lah level minyak hitam korang. Sebab bila dah 1000 ni, selalunya dia dah meruap lah minyak hitam tu. Dan untuk minyak, pastikan ikut korang punya grade minyak dan juga sukatan minyak tu kena ikut daripada korang punya dalam buku manual lah. Dia ada tunjukkan. Dia ada dekat sini, dekat muka surat 26. Dah macam cikgu sekolah dah aku rasa. Pasti gunakan genuine SIM oil. Tapi kita dekat Malaysia ni tak ada SIM oil ni. So pakai je lah apa-apa minyak hitam, ikut dah grade yang disarankan lah. Contohnya dekat sini yang disarankan adalah 10W40. So janganlah tukar pakai 50 ke apa ke kan, 15, 50 ke. So pakai je 10W40 ni. Kat sini dia kata interval setiap 5000 km. Tapi kalau macam aku, sebab motor ni dia pakai lebih kurang 2 liter, biasanya aku akan tukar setiap 2000 km lah. Okay, so minyak total engine oil dia adalah 2.3 liter Kalau oil filter cartridge is not removed, kalau katakan kau tukar minyak hitam tu tak buka oil filter, hanya pakai 1.8 liter saja. Tapi kalau buka, kau hanya perlu masukkan 2.1 liter. So settle untuk bahagian minyak. Harap clear lah untuk cek minyak hitam, dia punya label minyak hitam. Masa cek tu pastikan korang masuk habis buka balik, tengok level dia punya minyak hitam tu, pastikan mencukupi lah. Lepas tu kat sini coolant, kat bawah ni adalah coolant reservoir, tempat limpahan coolant lah, ataupun orang panggil reserve tank. So kat sini just check je lah dia punya level dia. So aku nak tengok dekat dia punya bahagian radiator dia. Ok, untuk bahagian coolant dia ada tunjukkan dekat muka surat 27 ni, coolant level inspection and filling lah. Kalau ikutkan biasalah dia akan suggest pakai SYM long life
life coolant ni. Tapi bergantung dengan coolant apa yang kau nak pakai. Pastikan jangan pakai air je lah. Antifreeze concentration ni selalunya untuk negara-negara yang ada 4 musim. Maknanya dia ada musim sejuk, winter lah. So bila winter ni selalunya coolant ni dia akan mengeras. So kita kat Malaysia ni tak penting lah benda ni. So dia ada level-level coolant yang sesuai lah. Untuk coolant pula kapasiti dia adalah 1.4 liter. Untuk model SYM ADS-TG ni, dia punya radiator adalah dekat bahagian depan ni lah. So nampak ada lampu. So inilah dia punya bahagian radiator dia ada dekat bahagian depan ni. Kita kena check dia punya level coolant dekat dalam radiator ni jugalah. So pastikan radiator ni ada coolant kat dalam. Mengikut kepada kitab ni lagi, aku dah check tadi, tak ada tunjuk dekat mana bahagian dia punya radiator cap. Tapi disebabkan aku dah tengok kat depan bahagian radiator tu, so aku boleh nampak radiator cap dia dekat sini. So aku nak cuba buka bahagian tepi ni. Tengok sini ada 2 skru. Aku nak buka, aku nak tengok dia punya radiator cap. Sebenarnya aku tak tahu macam mana nak buka tepi ni. Aku tak pasti dia ada klip ke tak kat bahagian bawah ni. Kita cubalah. Okey, ini tadi kalau patah ni patah lah. Oh, so nak buka bahagian bawah ni pun kena buka cover tepi ni baru nampak ada skru-skru kat sini. Alright, so dah buka. So inilah dia radiator cap dia lah kat bahagian sini. Boleh lah buka untuk check level coolant. Boleh masuk tangan kat depan ni. So kalau nak buka jangan semasa panas lah, meracik hawa nanti. So ini cap dia. Aku tak tahulah nampak ke tak. So tadi aku dah tengok. Aku boleh tengok lah dia punya coolant dia ni just nice. Ada colour hijau kat bawah tu. Dua benda ni adalah benda yang paling penting tiap kali kalau korang nak pergi ride, kau kena check lah. Iaitu minyak hitam dan juga coolant. Ini adalah basic dalam mana-mana penyelenggaraan kenderaan. Check minyak hitam dan juga coolant. Yang mana motor yang ada coolant lah. Tiap kali korang nak ride ataupun nak pergi jalan jauh ke apa, check dua benda ni. Jangan kata, oh kedai dah buat, mesti okeynya. Ini adalah tanggungjawab korang sebagai user. Korang kena check benda ni sendiri. Tiap kali korang nak ride, supaya tak menyusahkan hidup korang lah. Buatnya tiba-tiba rupanya ada leaking ke apa minyak hitam, korang tak perasan, tak check, minyak hitam kering, korang dah ride jauh, jam, kan dah jadi masalah kan. Ok, untuk marking pula, so yang ni aku pakai acrylic marker. Marker ni korang pakai lah apa-apa marker yang acrylic ke apa untuk korang tanda. Macam tadi aku dah buka minyak hitam punya dipstick ni, so aku nak marking kedudukan dia, tandakan kat situ lah. So aku tahulah kalau benda ni dia bergerak atau dia terbuka. Kalau tengok kat sini kan, korang boleh nampak ada marking dekat brake disc ni. So kat sini korang boleh tengok lah, sebab ini adalah bahagian yang akan berpusing, yang laju lah. So benda-benda macam ni memang perlu diambil perhatian lah. Kat sini ada marking, so aku takkan marking lah. Kat sini sama ada dia bergerak ke tak. Yang depan ni dia punya pemegang ni kan. Ni benda-benda yang penting lah. Dah, aku rasa sampai sini saja dulu video untuk kali ni. Seperti biasa korang tekanlah button like, share, komen. Apa kejadak semua kat bawah tu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.